Pernahkah kita rasa dalam perjalanan hidup ini, Tuhan seolah tak dengar doa kita atau janjinya jauh dari kenyataan? Kadang, dalam kekeliruan dan putus asa, kita lupa kuasanya. Saat hati berbisik, adakah aku dilupakan? Ingatlah, namun, di setiap detik keraguan, firman-Nya yang kekal sentiasa ada untuk mengingatkan kita. Tuhan berfirman, "Aku akan menebus kamu." Ini janji dari Keluaran 6. Janji yang tak pernah goyah. Walaupun iman kita mungkin tergugat, Tuhan kita bukan sekadar Tuhan yang berjanji, tetapi Tuhan yang sentiasa setia. Walau apapun cabaran yang kita hadapi, walau salah faham kita, atau sedalam manapun rasa putus asa yang membelenggu, Dia tetap berdiri teguh dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas dan kasih-Nya yang tanpa syarat. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Ini hakikat kasih-Nya.